Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Marissa Nur Adelia binti Muhammad Zulimi. Kru Glam TV SK Kampung Glam Padikson membawakan anda bahan digital memperkasa pendidikan negara. Bunga seruni mekar di taman, dipetik di pintal si gadis buntu. Teknologi terkini jadi pedoman, pendidikan digital sentiasa membantu. Profesor Diraja Ungku Aziz, seorang tokoh ilmuwan terkemuka, pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang boleh anda gunakan untuk mengubah dunia. Kata-kata beliau memberi inspirasi kepada kita untuk terus memperjuangkan pendidikan yang berkualiti untuk semua. Pendidikan adalah kunci kejayaan sesebuah negara dan sumber pengetahuan dalam segala hal. Dalam era digital yang semakin berkembang, kita tidak dapat menafikan bahawa bahan digital memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk generasi yang berilmu dan berdaya saing. Teknologi kini bukan sekadar alat tetapi juga pemacu utama dalam penyebaran ilmu dan pembangunan masyarakat. Dengan adanya bahan digital seperti e-buku, video pembelajaran, kursus dalam talian dan kecerdasan buatan, pembelajaran menjadi lebih mudah diakses, interaktif dan berkesan. Sumber maklumat yang luas membolehkan setiap individu mendapatkan ilmu tanpa mengira lokasi atau latar belakang. Malah, keupayaan untuk menguasai teknologi digital akan menentukan daya saing seseorang dalam dunia yang penuh persaingan ini. Namun, dalam keterujaan kita terhadap kemajuan ini, kita juga harus bijak dan bertanggungjawab dalam memanfaatkan bahan digital. Kemahiran literasi digital, pemikiran kritis dan etika dalam penggunaan teknologi harus diterapkan agar kita bukan sahaja menjadi pengguna yang celik digital tetapi juga pencipta kandungan yang berinovasi dan berintegriti. Sebagai pelajar, kita sangat bertuah kerana mempunyai peluang untuk belajar melalui pelbagai platform digital. Bahan digital bukan sahaja memudahkan kita memahami sesuatu topik tetapi juga membantu kita mengembangkan kemahiran baharu yang sangat penting dalam dunia masa kini. Kemahiran digital seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan kreativiti akan menjadikan kita lebih berdaya saing di masa hadapan. Namun, dalam keterujaan kita menggunakan teknologi, kita juga perlu bijak dalam menilai maklumat. Tidak semua yang ada di internet boleh dipercayai. Malaysia telah berjaya melahirkan ramai tokoh ilmuwan dalam pelbagai bidang, malahan dapat menjadi sumber inspirasi kepada generasi muda. Kejayaan dan pemikiran mereka wajar dihargai serta dijadikan pedoman untuk membina masyarakat berilmu dan berdaya saing. Selain itu, platform digital membuka ruang kepada pembelajaran sepanjang hayat di mana ilmu tidak lagi terhad kepada bilik darjah tetapi boleh diakses di mana-mana dan pada bila-bila masa. Oleh itu, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan perlu diperkukuh dengan pendekatan yang berkesan dan seimbang agar generasi yang dilahirkan bukan sahaja berpengetahuan luas tetapi juga memiliki nilai-nilai murni dan jati diri yang kukuh. Dengan usaha yang berterusan daripada semua pihak, kita dapat memastikan pendidikan negara terus maju dan mampu melahirkan insan yang berkualiti dalam pembangunan bangsa dan negara. Sekian daripada saya, Marissa Nur Adelia binti Muhammad Zulimi dari Glam TV SK Kampung Glam.